8 minit menunggu ambulans itu boleh menjadi saat perpisahan abadi bagi sesetengah orang. Jika anda berumur lebih 70 tahun, anda wajib menonton peraturan hidup untuk melindungi diri anda ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya Dr. Rizwan Syafiq. Tahukah anda apakah saat yang paling menyayat hati saya setelah merawat ramai pesakit selama lebih 20 tahun? Ia adalah apabila saya melihat warga emas tiba di hospital dalam keadaan sudah tidak dapat diselamatkan di dalam ambulans 999. Jika mereka mengambil tindakan lebih awal sedikit, walaupun hanya sempat menjejakkan kaki ke pintu hospital, mereka mungkin dapat kembali ke pangkuan keluarga. Namun, terlalu ramai yang tidak dapat bertahan dalam tempoh 10 minit yang singkat itu dan akhirnya meninggal dunia. Walaupun sebagai seorang doktor, saya tidak dapat mengelak daripada merasa tidak berdaya dalam situasi seperti itu. Kisah yang akan saya sampaikan kepada anda hari ini bukanlah nasihat biasa seperti keraplah ke hospital atau pastikan anda menjalani pemeriksaan kesihatan. Ia adalah mengenai rahsia 10 saat ajaib yang membolehkan anda membuatkan jantung anda berdegup semula dengan tangan anda sendiri pada saat genting apabila tiada masa untuk ke hospital. Izinkan saya ceritakan dahulu kes Encik Sulaiman yang berusia 72 tahun ini. Encik Sulaiman seorang yang sangat cergas, gemar mendaki bukit di kawasan perumahannya dan hanya mengambil sedikit ubat tekanan darah. Namun, pada suatu subuh bulan lalu, ketika angin bertiup kencang, kejadian itu berlaku. Beliau bangun dari tidur kerana dahaga dan keluar ke ruang tamu untuk minum segelas air. Tiba-tiba beliau merasakan kesakitan seolah-olah dadanya ditindih oleh batu gergasi. Beliau cuba menarik nafas, tetapi dadanya terasa begitu sendat sehingga udara tidak dapat masuk dan peluh sejuk mencurah-curah seperti hujan. Ketika itu, semua anaknya sudah berumah tangga dan isterinya pula berada di kampung halaman, jadi Encik Sulaiman keseorangan di rumah. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba bayangkan betapa besarnya ketakutan yang dirasai apabila anda bersendirian di ruang tamu, memegang dada dan hampir rebah. Di sini ada satu fakta menakutkan yang perlu kita ketahui. Statistik menunjukkan bahawa di Malaysia lebih 30,000 orang rebah akibat serangan jantung setiap tahun dan lebih 70% daripadanya berlaku ketika mereka bersendirian di rumah. Lebih membimbangkan, selepas jantung berhenti berdegup selama 4 minit, otak kita akan mula mati kerana bekalan oksigen terputus. Masa purata yang diambil untuk ambulans tiba di hadapan pintu rumah kita selepas dihubungi melalui 999 adalah antara 8 hingga 10 minit. Ini bermakna tempoh keemasan golden time sudah pun berlalu sebelum anggota paramedik tiba. Oleh itu, anda harus tanamkan dalam ingatan bahawa satu-satunya orang di dunia ini yang boleh menyelamatkan anda adalah diri anda sendiri. Mujurlah Encik Sulaiman masih mengingati kaedah pertolongan cemas yang sering saya tekankan. Pada saat kesedarannya hampir hilang, Encik Sulaiman mengamalkan peraturan 10 saat yang saya ajarkan. Dan berkat usahanya, jantungnya mula berdegup kencang semula dan pernafasannya kembali lancar. Disebabkan itu, beliau dapat menelefon sendiri untuk meminta bantuan dan apabila tiba di hospital, pasukan perubatan terkejut melihat betapa sedikitnya kerosakan pada otot jantungnya. Bagaimanakah keajaiban seperti ini boleh berlaku? Ini kerana beliau telah menekan suis kecemasan yang ada pada tubuhnya dengan tepat. 3 kaedah menyelamatkan nyawa yang akan saya dedahkan kepada anda hari ini akan menjadi satu-satunya tali penyelamat anda dalam situasi terburuk yang mungkin anda hadapi ketika bersendirian. Ini tidak memerlukan pengetahuan perubatan yang rumit, hanya kemahuan dan pergerakan mudah anda sahaja. Jangan leka dengan berfikir, saya sihat jadi saya akan baik-baik saja. Separuh daripada pesakit serangan jantung diserang secara tiba-tiba tanpa sebarang gejala awal. Hanya orang yang bersedia dapat menepis bayangan maut itu. Mulai sekarang,
saya akan terangkan satu persatu dengan mudah keajaiban 10 saat yang telah menyelamatkan Encik Sulaiman. Jadi sila buka mata anda luas-luas dan berikan tumpuan. Ini akan menjadi senjata paling ampuh untuk melindungi nyawa anda, pasangan anda yang berharga dan rakan-rakan anda. Jika anda rasa kandungan hari ini akan menjadi insurans yang kukuh untuk melindungi sisa hidup anda, sila tekan butang di bawah video ini sekarang. Dan jika anda meninggalkan 2 perkataan sahaja, terus hidup di ruangan komen, saya akan lebih bersemangat untuk berkongsi rahsia ini. Penyertaan kecil anda itu akan menjadi kekuatan besar bagi saya untuk menyebarkan maklumat berharga ini dengan lebih meluas. Baiklah. Sekarang mari kita lihat secara mendalam kaedah pertama yang membolehkan Encik Sulaiman kembali dari ambang maut. Baiklah, saya tidak akan berbelit-belit. Mulai sekarang, dengar kata-kata saya dengan teliti dan bayangkan babak ini di dalam fikiran anda. Jika anda bersendirian, dada terasa sesak dan kesedaran mula kabur, anda mesti melakukan 2 perkara ini dengan serta-merta. Ini bukan sekadar untuk menjimatkan wang. Ini adalah peraturan hidup terakhir untuk melindungi nyawa anda yang sehat. Saya akan terangkan satu persatu bersama dengan prinsip saintifik menakjubkan di sebalik mengapa kaedah ini boleh membuatkan jantung anda berdegup semula. Kaedah pertama yang paling berkesan untuk diamalkan ialah batuk berulang kali seolah-olah dada anda akan pecah. Ini bukan batuk ringan seperti ahu. Anda perlu batuk dengan sangat kuat dan panjang, seolah-olah melepaskan semua udara dari dalam paru-paru sekaligus. Tarik nafas dalam-dalam, kemudian keraskan perut dan dada anda dan batuk secara teratur, kira-kira sekali setiap 2 saat. Mengapa batuk sebegini penting? Jantung kita biasanya bertindak sebagai pam yang mengecut dan mengendur sendiri untuk menghantar darah ke seluruh badan. Tetapi apabila serangan jantung berlaku, pam ini rosak. Pada ketika ini, jika anda batuk dengan kuat, tekanan di dalam dada akan meningkat secara mendadak. Tekanan inilah yang bertindak memaksa jantung yang rosak untuk mengecut dari luar. Dengan kata lain, batuk menjadi CPR kendiri, di mana ia menggantikan tangan anda untuk melakukan urutan jantung. Encik Sulaiman juga berkata apabila sakit dada itu datang pertama kali, beliau terlalu panik dan pada mulanya hanya terbaring diam. Namun beliau teringat akan ceramah saya dan terus mula batuk. Beliau kemudiannya memberitahu bahawa setiap kali beliau batuk, penglihatannya yang kabur terasa sedikit lebih jelas. Beliau berkata barulah beliau sedar betapa bahayanya tindakan beliau sebelum ini yang hanya menahan nafas dan berdiam diri apabila dada terasa sesak. Jika pada waktu itu beliau hanya terus terbaring diam, apa yang akan terjadi? Aliran darah ke otak akan terputus dan dalam beberapa minit sahaja beliau akan hilang kesedaran dan mungkin tidak akan sedar semula buat selama-lamanya. Batuk adalah satu-satunya cara untuk menghidupkan enjin manual memaksa darah beredar dalam jantung yang hampir berhenti untuk menyelamatkan otak kita. Tindakan kedua yang perlu dilakukan ialah menggenggam penumbuk dan memukul bahagian tengah dada anda dengan kuat. Cari bahagian tengah pada garisan yang menyambungkan kedua-dua puting anda. Di situlah laluan sistem elektrik jantung kita. Anda perlu memukul kawasan itu dengan sisi penumbuk anda seolah-olah sedang menukul dengan kuat. Anda mungkin tertanya-tanya apa kesannya, tetapi dari segi perubatan ia mempunyai asas yang sangat jelas. Di bilik kecemasan hospital, anda mungkin pernah melihat mesin yang dipanggil defibrillator yang memberikan kejutan elektrik yang kuat kepada jantung yang terhenti. Tindakan memukul dada dengan kuat mempunyai peranan yang serupa dengan defibrillator itu. Dengan memberikan kejutan fizikal kepada jantung yang berhenti atau berdegup tidak teratur, ia seolah-olah menetapkan semula isyarat elektrik yang terganggu dan menghidupkan suis untuk membuatnya berdegup secara normal semula. Encik Sulaiman mula memukul dadanya sambil batuk.
Pada mulanya beliau teragak-agak kerana dadanya terlalu sakit, tetapi dengan tekad untuk hidup beliau memukulnya dengan kuat kira-kira 5 kali. Kemudian, seperti satu keajaiban, kesakitan yang menekan dadanya mula beransur reda. Beliau menyesal dengan kejahilannya dahulu yang hanya menekan jari dan menunggu apabila mengalami ketidakhadaman. Tuan-tuan dan puan-puan, memukul dada bukan sekadar tindakan menahan sakit. Sila ingat bahawa ia adalah peranti pencucuh kecemasan yang menyalakan semula enjin jantung yang hampir padam. 2 kaedah yang saya sebutkan setakat ini akan meningkatkan peluang anda untuk terus hidup secara mendadak apabila anda bersendirian. Tetapi tiada gunanya jika anda hanya tahu tentang kaedah ini. Sila kongsikan video ini dengan pasangan atau rakan-rakan berharga di sebelah anda sekarang. Satu video yang anda hantar boleh menjadi keajaiban yang menyelamatkan nyawa seseorang. Cuba tekan butang kongsi di bawah video sekarang dan sampaikan kepada orang yang anda sayangi. Baiklah, sekarang tiba masanya untuk kita mempelajari kaedah ketiga dan mendalami rahsia kesihatan jantung yang selama ini kita terlepas pandang. Adakah anda ingat dengan baik kaedah batuk dan memukul dada yang telah saya sebutkan tadi? Sekarang saya akan beritahu anda benteng terakhir yang akan melindungi nyawa anda. Selepas batuk dan memukul dada, apabila anda sudah sedikit sedar, langkah seterusnya adalah merangsang dengan sangat kuat bahagian tertentu pada badan kita yang merupakan butang henti kecemasan dan peranti keselamatan. Lihatlah bahagian di antara ibu jari dan jari telunjuk anda sekarang. Anda perlu menekan dengan sangat kuat bahagian berisi yang lekuk di antara jari-jari itu. Cari titik di mana tulang bertemu di bahagian belakang tangan dan tekan dengan kuat seolah-olah jari anda masuk ke dalam tulang. Memegangnya dengan lembut tidak akan memberi sebarang kesan. Anda perlu menekannya sehingga anda menjerit kesakitan. Mengapakah tindakan ini membantu menyelamatkan kita semasa serangan jantung? Badan kita mempunyai lebuh raya saraf yang tidak kelihatan yang menghubungkan jantung dan paru-paru. Apabila bahagian ini dirangsang dengan kuat, sistem saraf parasimpatetik kita diaktifkan yang membantu menstabilkan degupan jantung yang tidak menentu dan mengawal tekanan darah. Secara mudahnya, ia seperti menuangkan air penyejuk kecemasan ke dalam litar elektrik yang hampir terbakar kerana terlebih beban. Rangsangan ini membantu melancarkan sedikit aliran darah ke jantung, menjadikannya satu cara sokongan yang sangat berharga untuk memberi anda masa sehingga ambulans tiba. Encik Sulaiman juga menekan bahagian ini dengan gigih sambil terbaring di lantai ruang tamu dan batuk. Apabila sebelah tangan menjadi lemah, beliau akan beralih ke tangan yang lain, menekannya dengan kuat selama 5 saat secara bergilir-gilir. Beliau kemudiannya berkata bahawa kesakitan di belakang tangannya begitu kuat sehingga beliau dapat melupakan kesakitan di dadanya buat seketika. Dan berkat kesakitan itu, beliau tidak hilang kesedaran dan dapat bertahan hingga akhir. Beliau berkata, barulah beliau sedar betapa bodohnya tindakannya dahulu yang hanya menggosok dada dan menunggu agar ia menjadi lebih baik apabila dada terasa sesak. Menggosok dada sahaja adalah seperti mengelap bonet kereta yang rosak. Kita perlu menghantar isyarat terus ke enjin. Selain itu, ada satu perisai kimia kecemasan yang perlu anda sediakan. Ia adalah aspirin. Jika anda mempunyai aspirin di rumah, jangan telan dengan air, sebaliknya kunyah sehingga hancur dengan gigi geraham sebelum menelannya. Serangan jantung adalah keadaan di mana darah tidak dapat mengalir kerana wujudnya ketulan darah atau trombus di dalam saluran darah jantung. Pada masa ini, aspirin yang dikunyah bertindak sebagai anggota bomba yang sangat kuat untuk menghalang ketulan darah di dalam saluran darah daripada menjadi lebih besar. Walau bagaimanapun, mereka yang akan menjalani pembedahan jantung atau berisiko mengalami pendarahan perlu berhati-hati, jadi adalah baik untuk berunding dengan doktor anda terlebih dahulu. Ramai warga emas hanya mengambil ubat gastrik
Apabila dada terasa sesak, menyangka ia hanyalah masalah pencernaan. Ini adalah salah faham yang paling berbahaya. Jika anda merasa seperti mengalami masalah pencernaan, disertai dengan peluh sejuk dan kesakitan yang merebak ke lengan kiri atau rahang, itu bukan masalah pencernaan, tetapi jeritan terakhir dari jantung anda yang sedang nazak. Encik Sulaiman pada mulanya juga menyangka daging yang dimakannya semalam tidak hadam dan mencari ubat gastrik, tetapi beliau segera menyedari ia adalah serangan jantung dan memberi tumpuan kepada pertolongan cemas yang akhirnya menyelamatkan nyawanya. Tuan-tuan dan puan-puan, 3 kaedah yang anda pelajari hari ini adalah peraturan ajaib yang boleh meningkatkan kadar kelangsungan hidup anda dari 1% kepada 90%. Adakah anda bimbang akan melupakan apa yang anda pelajari hari ini esok? Jangan risau. Jika anda menekan butang langgan subscribe dan butang pemberitahuan notification pada video ini, saya boleh menanam semula rahsia kelangsungan hidup ini di dalam minda anda secara berkala. Menekan butang langgan adalah seperti mempunyai seorang doktor peribadi yang boleh dipercayai di sisi anda untuk menjaga kesihatan anda. Sekarang tiba masanya untuk kita mempelajari jadual harian yang spesifik tentang bagaimana untuk menerapkan kaedah pertolongan cemas ini dalam kehidupan seharian kita dan tabiat apa yang perlu kita amalkan untuk mengelakkan tetamu tidak diundang yang bernama serangan jantung ini selama-lamanya. Baiklah, sekarang anda telah dilengkapi dengan semua senjata yang diperlukan untuk menghadapi situasi serangan jantung yang menakutkan. Namun, walaupun anda mempunyai senjata, jika anda tidak berlatih menggunakannya, anda pasti akan panik dan menjatuhkannya apabila berada di medan perang. Oleh itu, kali ini saya akan merumuskan dengan jelas rutin kesihatan jantung yang diamalkan oleh Encik Sulaiman setiap hari sejak beliau pulih serta soalan-soalan yang paling ingin anda ketahui. Pertama, bayangkan jadual harian untuk melindungi jantung anda. Waktu yang paling berbahaya adalah sejurus selepas bangun tidur. Tindakan bangun secara mengejut sejurus selepas membuka mata adalah seperti memberikan kejutan hebat kepada jantung yang sedang berehat semasa anda tidur. Apabila anda membuka mata, jangan terus bangun. Baringlah di atas katil selama 1 minit. Kemudian genggam dan lepaskan setiap sendi jari untuk membangunkan saluran darah yang sedang tidur secara perlahan-lahan. Pada masa ini, jika anda merangsang titik akupresur di belakang tangan yang kita pelajari tadi dengan lembut, jantung anda dapat memulakan hari dengan sangat lancar. Pada waktu siang, anda perlu memeriksa pernafasan anda dari semasa ke semasa. Encik Sulaiman berlatih kaedah batuk dengan sangat perlahan selepas makan tengah hari sambil duduk di kerusi. Bukan dengan kuat seperti semasa serangan jantung sebenar, tetapi dengan mengeluarkan bunyi ehem seperti batuk kecil untuk meregangkan otot dada. Ini akan melegakan ketegangan di sekitar dada dan meningkatkan peredaran darah dengan lebih baik. Pada waktu malam, sebelum tidur, tepuk bahagian tengah dada anda dengan sangat lembut seolah-olah mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya sepanjang hari. Memukul dengan kuat hanya dilakukan semasa kecemasan. Pada hari biasa, hanya dengan menyentuhnya dengan lembut seperti ibu menidurkan anak sudah cukup untuk melegakan keletihan otot jantung. Baiklah, sekarang saya akan jawab beberapa soalan yang sering anda ajukan. Pertama, ramai yang bertanya, Doktor, saya menghidap osteoporosis, adakah selamat untuk saya memukul dada dengan begitu kuat? Jawapan saya adalah seperti ini. Adakah anda sanggup membiarkan jantung anda berhenti berdegup kerana takut tulang rusuk patah? Tulang yang patah boleh sembuh, tetapi jantung yang berhenti sukar untuk dihidupkan semula. Dalam keadaan kecemasan, jangan risau tentang tulang, pukul sahaja dahulu. Namun, apabila anda berlatih pada hari biasa, jangan sekali-kali memukul dengan kuat. Jawapannya adalah dengan hanya menyentuhnya perlahan-lahan seolah-olah untuk mengesahkan lokasi
Soalan kedua adalah mengenai aspirin. Anda bertanya sama ada boleh mengambil sebarang jenis aspirin di pasaran. Terdapat aspirin dos tinggi dan dos rendah. Untuk mendapatkan kesan melarutkan ketulan darah dalam situasi kecemasan, adalah lebih baik mengambil aspirin dos tinggi sekitar 500 mg dengan mengunyahnya. Namun untuk tujuan pencegahan harian, anda mesti membuat keputusan selepas berunding dengan doktor. Jika tidak, ia boleh menyebabkan pendarahan gastrik atau kesan sampingan lain. Ketiga, ada juga yang bimbang. Bagaimana jika tekanan darah saya naik semasa batuk dan saluran darah di otak saya pecah? Tuan-tuan dan puan-puan, situasi serangan jantung adalah keadaan di mana anda hampir pengsan kerana darah tidak sampai ke otak. Meningkatkan tekanan darah buat sementara waktu melalui batuk adalah usaha gigih untuk membekalkan oksigen ke otak. Anda tidak sepatutnya bimbang tentang sedikit kenaikan tekanan darah apabila otak anda sedang kelaparan. Jangan lupa bahawa anda perlu berjuang untuk batuk selama 10 saat kesedaran itu untuk memberi makan kepada otak anda. Encik Sulaiman kini tidak lagi takut untuk bersiar-siar pada waktu subuh sambil mengamalkan rutin ini. Beliau berkata sambil tersenyum, apabila saya yakin bahawa saya tahu cara menanganinya dengan betul, saya rasa jantung saya menjadi lebih kuat. Anda juga boleh melakukannya sekarang. Cara terbaik untuk tidak melupakan apa yang anda pelajari hari ini adalah dengan melakukannya sendiri. Baiklah, bagi anda yang menonton video ini, sila tinggalkan 2 perkataan. Mula di ruangan komen sebagai tanda anda akan memulakan rutin ini hari ini. Atau anda boleh juga menaik nombor 1 sahaja. Perkataan ringkas yang anda tinggalkan itu akan menanamkan rahsia kelangsungan hidup ini jauh ke dalam alam bawah sedar anda. Dan bagaimana pula jika anda memberikan kata-kata semangat kepada komen yang ditinggalkan oleh orang lain? Kita semua boleh menjadi rakan seperjuangan yang menyokong kesihatan satu sama lain. Sekarang sebagai penutup, saya akan merumuskan semua isi penting yang kita pelajari hari ini dan memberikan pesanan terakhir untuk hari tua anda yang aman. Saya benar-benar berharap masa yang anda luangkan bersama saya hari ini telah memberikan anda 10 minit yang paling berharga dalam hidup anda. Hari ini, melalui kisah keajaiban Encik Sulaiman yang berusia 72 tahun yang menyelamatkan dirinya dari ambang maut, kita telah mengesahkan 3 kunci kelangsungan hidup. Sekarang, sebagai kesimpulan, saya akan menanamkan apa yang kita pelajari hari ini jauh ke dalam jantung anda. Jadi sila imbas kembali perlahan-lahan. Kunci pertama yang kita pelajari hari ini ialah pengepaman kendiri menggunakan tekanan dalaman badan kita. Apabila jantung hampir berhenti, batuk yang kuat dengan melepaskan semua udara dari paru-paru sekaligus adalah satu-satunya cara untuk menghidupkan enjin manual yang mengedarkan darah ke seluruh badan menggantikan jantung yang rosak. Seperti yang telah saya jelaskan, kunci kedua ialah menghidupkan suis kecemasan di tengah dada. Anda kini faham dengan baik betapa saintifik dan jelasnya tindakan memukul bahagian tengah dada dengan penumbuk untuk menghidupkan semula sistem elektrik jantung yang terhenti. Kunci ketiga dan terakhir ialah jaring kecemasan untuk membeli masa. Usaha kecil menekan titik akupresur di belakang tangan sehingga terasa sakit dan mengunyah aspirin dengan gigi geraham akan menjadi perisai yang kukuh untuk menyelamatkan otak anda dan mengekalkan nyawa sehingga ambulans tiba. 3 kaedah ini bukanlah maklumat baru, tetapi peranti kecemasan yang sudah ada di dalam badan anda. Anda cuma tidak tahu bila dan bagaimana untuk menggunakannya. Selepas mempelajari kaedah ini, Encik Sulaiman tidak lagi takut untuk menikmati udara subuh semasa bersiar-siar. Beliau datang kepada saya dan berkata, "Doktor, terima kasih. Sekarang saya rasa seperti saya adalah tuan kepada nyawa saya sendiri." Kini, beliau bermain bola dengan cucu-cucunya di taman dan menjalani kehidupan yang lebih bertenaga berbanding sebelumnya. Bagi orang yang bersedia menghadapi krisis, krisis itu menjadi titik perubahan ke arah kehidupan yang lebih sihat. Tuan-tuan dan puan-puan,
Kesihatan bukan sekadar keadaan bebas penyakit. Keadaan yang benar-benar sihat adalah apabila anda bersedia untuk menghadapi kemalangan atau penyakit yang tidak dijangka. Peraturan 10 saat yang saya ajarkan hari ini juga merupakan teknik kasih sayang yang membolehkan anda tinggal lebih lama bersama keluarga yang anda cintai. Jika saya sakit, bukan saya sahaja yang menderita, tetapi ia juga akan melukai hati anak-anak dan pasangan yang melihat saya. Oleh itu, sentiasalah bayangkan pergerakan yang anda pelajari hari ini di dalam kepala anda dan kadang-kadang berlatihlah di hadapan cermin. Jantung anda sedang berdegup tanpa henti pada saat ini untuk memastikan anda terus hidup. Apabila jantung yang berharga itu goyah seketika, tangan anda harus mampu memberikan kelegaan yang hangat dan tenaga yang kuat. Saya berharap video ini menjadi insurans yang paling kukuh untuk melindungi sisa hidup anda. Akhir sekali, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, anda tidak bersendirian. Doktor seperti saya sentiasa berada di sisi anda melakukan yang terbaik dan anda sendiri terus menimba ilmu seperti hari ini. Oleh itu, jangan terlalu cemas dan amalkanlah peraturan yang saya ajarkan hari ini dengan yakin. Saya akan sentiasa menyokong dan terus menyokong hari tua anda yang sihat. Kita akan berjumpa lagi dalam video seterusnya. Terima kasih.